Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Madia Suraya, iaitu mempunyai projek bahasa Arab untuk ibadah ni. Jadi dia lah mempunyai projek ni. Jadi saya diminta untuk menyampaikan modul yang beliau dan rakan-rakan beliau buat untuk kegunaan tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Jadi ucap terima kasih banyak kepada Dr. Suraya di atas usaha dan bakti beliau. Jadi projek ini dinamakan projek Didik Baba ataupun macam Cidik Baba. Jadi kita Allah Yarham. Jadi beliau adalah pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa, dan kita ambil berkat nama dia lah untuk kita buat projek ini, insyaAllah. Jadi tujuan kita ni hari ini adalah untuk kita mempelajari apa yang kita baca di dalam Al-Quran itu sejak 60 tahun lepas. Kalau tu haji berapa tahun kan? Tadi kita solat lama, 50 tahun, 40 tahun. Kadang-kadang tu kita tak menyedari makna dia tu kan. Jadi hari ini insya-Allah berkat usaha yang dibuat oleh Profesor Madia Dr. Suraya dan rakan dia, kita akan cuba nak faham dan hayati apa yang kita baca tu agar apa? Agar solat kita tu khusyuk. Tahu makna dia. Bukan setakat kita melalui terjemahan sebagaimana dalam modul kita, dalam perkhidmat modul kita sebut, kalau terjemahan ini dia tidak kekal lama. Kita tak akan ingat kita solat itu, memerlukan buku dan memerlukan rujukan. Tapi kalau kita belajar sikit sebanyak, bahasanya tak banyak-banyak, tak banyak sorah dan nahwu saya secara detail sangat. Cukup dengan benda-benda yang basic-basic saja untuk kita hadam dan faham bahasa yang kita baca setiap hari. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebenarnya solat itu ialah komunikasi kita dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan adalah solat. Manakala Tuhan berkomunikasi dengan kita melalui Al-Quran. So Al-Quran itu adalah komunikasi Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala dengan manusia. Komunikasi kita dengan Allah pula adalah melalui solat. Sekiranya kita tak faham apa yang kita baca dalam solat itu, itulah maksudnya communication breakdown, kata orang putih. Communication breakdown berlaku apabila orang yang bercakap tu tak tahu apa yang dia cakap. Jadi mudah-mudahan hari ini menjadi pemula kepada usaha kita untuk memahami apa yang kita baca tu sekurang-kurangnya, insya-Allah, sebagai titik permulaan, insya-Allah. Jadi saya dijemput untuk menyampaikan modul ini saja. Jadi amanah yang disampaikan oleh Dr. Suraya kepada saya untuk menyampaikan modul ini, insya-Allah. Mudah-mudahan modul ini akan menjadi titik tolak untuk tuan-tuan terus mempelajari bahasa Al-Quran ini. Tak susah sebenarnya, tak perlu masa 20 tahun, 30 tahun duduk pondok. Itu untuk orang yang nak jadi ulama, nak jadi alim ulama, dia perlu belajar lama. Tapi kita ni orang awam ni cukup dengan beberapa ilmu yang basic, cukup dah, alhamdulillah. Cukuplah syarat sebagaimana Imam Syafi'i kata, mempelajari bahasa Arab itu untuk memahami Al-Quran dan apa yang kita baca dalam doa dan solat itu menjadi fardu. Lepas fardu itu mengikuti mazhab Syafi'i ya. Sebab mengikuti mazhab Syafi'i, mempelajari bahasa Arab untuk tujuan memahami ibadat, memahami bacaan doa dan beberapa Al-Quran itu, tafsir Al-Quran keseluruhan, memahami beberapa ayat Al-Quran itu menjadi fardu ain. Itu mazhab Imam Syafi'i. Jadi wajib tu, sekurang-kurangnya kita ada usaha datang untuk belajar ni, tak terlepas kewajipan, insya-Allah ya, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi kita mulakan hari ini dengan bacaan bahagian A kita, bacaan dalam solat, iaitu muka surat 11 di dalam modul kita tu, insya-Allah. Yang ada dekat online pun saya ingat insya-Allah jelas semua tu. Dekat online pun kita ada ramai juga yang ikut program kita ni, alhamdulillah. Yang online ya. Insya-Allah. Jadi kita mulakan insya-Allah ya. Jelas ya dekat online tu kena respon sikit dia orang. Jelas ya. Kalau jelas alhamdulillah ya. Alhamdulillah jelas.
Alhamdulillah. Kita tak ada jelas. Maknanya okey dah tu. Okey, baik. Kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lupa nak terima kasih kepada Ustaz Ubaidullah dan juga pihak jawatan kuasa masjid, pengurusi masjid Bilal bin Rabah kerana memberi kebenaran untuk kita membuat program ini insya-Allah yang dua kali di bawah khidmat UIA dan juga kelolaan Profesor Maria Dr. Suraya daripada kuliah pendidikan Universiti Islam Antarabangsa. Baik, kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan topik pertama kita, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni tulisan Rumi ya. Tulis harap macam mana tulis harapnya? Tulis harapnya macam ni. Tulis harap macam ni ya. Tulis harapnya macam ni. Takbir. Macam tu. Takbir. Takbir Allah, Allahu Akbar. Takbir kan? Takbiratul al-ihram. Macam tu ya. Takbiratul ihram. Itu tulisan Arabnya. Nak tulis boleh juga. Takbiratul takbir lah tu. Al-ihram. Takbiratul ihram. Ihram ini datang daripada haram. Bila kita pergi buat haji, pakai apa? Nama dia pakai apa je? Pakai ihram. Apa maksud pakai ihram tu? Bila pakai saja, banyak benda yang menjadi haram kita lakukan. Pakai ihram saja, adalah patah lagang dia tu. Jadi patah lagang tu nama dia haram. Jadi apabila kita pakai itu, ihram itu, banyak benda yang kita tak boleh buat. Tak boleh bunuh binatang, tak boleh cakap bukan-bukan, tak boleh nak bergaduh dengan orang. Begitu juga dengan takbiratul ihram itu ialah takbir yang mengatakan bahawa selepas takbir ini makan menjadi haram. Bercakap benda yang luar daripada solat menjadi haram. Benda-benda yang tak kena mengenai dengan solat menjadi haram. Sebab dia panggil takbiratul ihram. Bila pergi umrah dia panggil pakaian ihram. Itu dia insya-Allah. Jadi apabila kita kata Allahu Akbar tu, maknanya selepas itu semuanya menjadi haram kita lakukan selain daripada perbuatan yang disyariatkan di dalam solat. Yang lain haram semua. Faham tu insya-Allah istilah takbiratul ihram? Apa bunyi takbiratul ihram? Allahu Akbar. Mari kita bariskan sikit insya-Allah. Allahu Akbar. Bariskan sikit insya-Allah. Allahu Akbar. Macam tu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terjemahannya Allah Maha Besar. Kena sebut dalam bahasa Arab. Dia tak boleh sebut dalam bahasa Melayu. Allah Maha Besar. Tak sah solat tu. Sebab komunikasi kita dengan Allah Ta'ala mesti melalui bahasa yang dibagi, iaitu bahasa Arab. Jadi kalau bahasa lain tak boleh. Tak boleh. Allah the Great tak boleh juga. Tak sah solat tu. Allah Maha Gede tak boleh juga. Maha Gede itu bahasa Jawa. Allah Maha Gede. Sebab saya tengok Allah Maha Gede, mana yang besar. Jadi tak boleh. Mesti Allahu Akbar. Kita faham sikit soal apa dia masuk Allahu Akbar tu. Allah ini adalah Tuhan yang Esa. Allah nama dia ya. Allahu Akbar maksudnya lebih besar, lebih utama, maha agung. Terjemahannya begitulah ya. Begitu. Itu yang dimaksudkan dengan Allahu Akbar tu. Baik, mari kita faham satu-satu apa maksud Allah itu. Yang pertama, kalimah Allah. Allah ini di dalam bahasa Arab dikenali sebagai, mari kita sebut sama-sama insya-Allah, lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Saya ubah warna sikitlah supaya nampak jelas sikit. Lafzul jalalah. Sebutnya lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Ada orang sebut nama Allah itu di dalam bahasa Arab ni lafzu. Lafzu lafaz.
Jalalah tu lafaz agung. Lafaz agung. Lafaz agung ialah Allah. Jadi Allah itu lafaz agung, dikenali sebagai lafaz agung. Lafzul jalalah, lafaz yang menunjukkan kebesaran dan keagungan. Satu. Poin yang kedua kita ialah lafaz itu dikenali sebagai apa sebutnya ni? Ini nahu ni, nama dia sebut sekali insya-Allah. Ism. Al-ism. Dia panggil dalam bahasa Inggeris dipanggil, bahasa Melayu dipanggil kata nama, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil noun. Itu isim ya. Okey, baik. Baik, kita nak faham di sikit tu apa maksud Allah itu. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahawa lafaz Allah itu adalah sejenis kata nama tunggal. Kata nama tunggal, kata nama lah. Kata nama, macam nama orang, nama tempat, nama negara, ada nama Allah. Jadi nama Allah itu adalah kata nama yang diberikan untuk Tuhan yang Maha Esa, Allahu. Ya. Itu kata satu pendapat. Pendapat yang lain pula mengatakan bahawa perkataan Allah itu berasal dari kata dasar ilah. Ilah datang daripada perkataan ilah. Ilah itu yang kita sebut yang selalu dulu, la, tidak ada. Mari saya besarkan sikit. La maknanya tidak ada. Ilah, ha'il, illallah. Jadi perkataan Allah itu datang daripada perkataan ilah ini, yang bermaksud Tuhan yang disembah. Jadi la ilaha illallah itu bermaksud tiada Tuhan yang disembah melainkan Tuhan yang esa itu. Jadi perkataan Allah itu datang daripada ilah. Tidak ada sebarang Tuhan yang disembah selain daripada Tuhan yang Maha Esa itu. Jadi perkataan Allah ini diambil daripada perkataan ilah untuk menunjukkan Tuhan yang esa. Itu ceritanya kan. Allah. Daripada ilah inilah, ilah. Selepas itu dimasukkan alif lam. Alif lam dalam bahasa Arab ini dia maksudnya definite. Definite itu maksudnya benda itu dah tertentu dah. Yang itulah. Tuhan yang itulah. Kalau tanpa alif lam, sebab itulah kita kata dalam bahasa Arab ni dia ada alif lam kan? Pasal tak? Tak boleh nak patah pula. Alif lam. Dia asalnya ilah, sebarang Tuhan. Ilah, la ilah, tidak ada sebarang Tuhan. Jadi kalau kita nak menentukan Tuhan itu, kena letakkan alif lam. Alif lam ini namanya, alif lam ni sama bahasa Inggerisnya the. The. Jadi kalau ilah ni maknanya Tuhan yang disembah, kalau masuk alif lam maksudnya Tuhan yang disembah itu. Itu alif lam. Dia dah definite dah. Dah jadi khusus dah. Jadi apabila alif lam menunjukkan dengan ilah, bunyinya apa bunyinya? Bunyinya Allah. Itulah asal perkataan Allahnya, iaitu gabungan alif lam dengan ilah ini. Jelas tu insya-Allah. Jadi asal terjemahannya, tiada sebarang Tuhan yang disembah melainkan Tuhan yang esa, yang itu. Itulah Allah. Jadi itu pendapat kedua para ulama kita. Baik. Perkataan lain yang membawa makna Tuhan ialah Rabb. Rabb pun makna Tuhan juga. Cuma Tuhan Rabb ini ialah Tuhan yang berkuasa mentadbir, memberi rezeki. Tetapi Allah ini lebih kepada tauhid yang disembah. Tuhan yang satu, Tuhan yang disembah. Yang Allah itu ya. Jadi kalau Rabb lebih kepada Tuhan yang memberi rezeki, yang menjaga kita. Sebab itu kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Baik, selesai insya-Allah. Kita pergi kepada perkataan akbar. Akbar. Perkataan akbar ini, Allah, ini istilah nahwu sikit lah. Tak apalah, insya-Allah sikit boleh insya-Allah ya. Ia kena ada juga garam-garam tu. Kalau tak ada garam tu nanti tawa. Jadi nak kena ada garam juga lah. Orang kata nahwu ni macam garam. Kalau banyak sangat tak boleh makan. Kalau kurang sangat pun tawa lah pula. Jadi nak ada juga nahwu tu. Bahasa Arab ni nak ada nahwu juga. Sebab orang kata nahwu di dalam bahasa Arab ni bagaikan garam dalam makanan. Banyak sangat rosak makanan, tak ada tawa. Jadi akbar ini dikenali sebagai isim tafdil. Isim tu noun tadi tu. Tafdil ni adalah dalam bahasa Inggeris dipanggil comparative. Bandingan, compare. Mana lebih besar, mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Dia panggil akbar. Akbar kan? Dia boleh juga bermakna lebih besar, lebih agung. Paling agung pun boleh juga. Allahu Akbar itu maknanya paling agung, boleh juga. 2 minggu lagi kita akan menyambut hari raya haji. Orang Arab dipanggil apa dia? Dia panggil Al-Hajjul Akbar. Haji Akbar. Bukan Allahu Akbar, Al-Hajjul Akbar. Iaitu ketiga wukuf di Arafah itu dipanggil Al-Hajjul Akbar. Hari raya haji itu dipanggil Al-Aidul Akbar. Hari raya haji itu dipanggil orang Arab sana. Dipanggil Al-Aidul Akbar. Maksudnya hari raya yang besar. Kita hari raya besar, kita hari raya puasa. Dia hari raya dia orang, hari raya haji terbalik. Kita sebenarnya budaya tu terbalik. Kalau saya pergi kat dekat Arab, insya-Allah raya ni saya pergi beraya dekat Jordan. Kat sana kalau orang raya haji tu dia orang, ya Allah, cuti seminggu. Sebulan. Kalau raya haji, raya puasa tu 2 hari je. Sebab bagi dia orang raya haji tu adalah Al-Aidul Akbar. Terbalik dengan kita punya budaya. Tak apalah tu, itu budaya saja. Okey, baik. Itu yang dimasukkan dengan akbar. Kalau perempuan dia panggil kubra. Pernah kata al-kubra? Nah ya. Khadijah al-Kubra. Ada nama kubra kan? Kubra pun sama juga, kubra. Kubra pun maknanya besar juga. Tapi ini untuk orang perempuan. Dipanggil kubra. Kalau lelaki dipanggil akbar. Itu insya-Allah ya. Jadi orang kata pula, Nabi Allah tu lelaki ke perempuan? Tak lelaki tak perempuan. Cuma kalau nak refer pada Tuhan, dia refer lelaki. Itu je lah. Sebab mesti orang bahasa Arab ni dia akan ada muzakkar dan muannas. Tak boleh lagi. Mesti ada perkataan tu. Jadi kalau refer pada Tuhan, dia ambil yang lelaki. Itu yang kita ni kan. Jadi akbar ini nama dia isim sebut sekali insya-Allah, isim tafdil. Isim tafdil. Tulisnya tafdil. Tulisnya itu. Tafdil. Maknanya nama yang menunjukkan komparatif perbandingan. Allah Maha Besar. Allah lebih besar. Allahu Akbar. Berasal daripada kata akar, kaf, ba, ra. Kalau kita jumpa dalam Quran, kata akar, kaf, ba, ra ataupun kata dasar dia, kaf, ba, ra, maksudnya besar lah tu. Besar lah tu. Contohnya dalam bahasa Melayu tu Haji, takabbur. Betul tak? Kenapa kata takabbur? Takabbur. Takabbur. Takabbur tu daripada sekali lagi. Takabbur. 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 Apa maksud takabbur? Rasa besar. Takabbur itu maknanya rasa besar. Takabbur. Tapi orang Melayu dia panggil takbur. Itu salah sebenarnya, itu bukan takbur. Takabbur. Sebut sikit tu. Takabbur. Maknanya besar. Berasa besar. Takabbur. Kan? Baik. Di antara perkataan yang berkaitan dengan akbar itu ialah kabir. Kabir itu maknanya yang besar. Kalau akbar, yang paling besar.
Takbir, perbuatan mengagungkan Allah. Kabura, menjadi besar. Semua perkataan itu ada di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Kabir, takbir, kabura. Dalam Quran ni kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'al. Baik, syukur. Apa nanti pergi kedai jika disertakan alif lam, You pasang bateri itu dekat Honda ke dekat kedai depan? kedai depan. Termasuk paling dan terbesar, yang paling besar, yang paling agung, yang Benda pula teragung. masuk buat. Allahu Al-Akbar. Maknanya dia the greatest. Dia orang paling besar. Lafaz ini seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan Allah Maha Besar. Sedangkan dari segi bahasa, dalam susunan ayat Allahu Akbar, ia sebenarnya memberikan makna Allah lebih besar. Dia dah tutup kereta. Allah Apa dia? lebih utama. Allah lebih agung daripada segala yang aku tinggalkan dari segala urusan dunia. Itu yang dimasukkan ya, untuk perhayatan kita, untuk tadabbur. Jadi pengagungan mutlak dan pembebasan selain daripada Allah. Lafaz Allahu Akbar bukan sekadar penyataan bahawa Allah Maha Besar, tetapi merupakan pengisytiharan bahawa Allah lebih besar daripada segala sesuatu yang memenuhi hati dan fikiran manusia. Lebih besar daripada urusan dunia, kebimbangan dan keinginan, bahkan diri sendiri. Setiap kali bertakbir, seorang mukmin sedang memutuskan keterikatan batin daripada selain Allah, lalu memasuki ruang ubudiyah. Ubudiyah iaitu perhambaan ya, yang tuling. Ia membina kesedaran bahawa segala yang dianggap besar dalam kehidupannya kecil di hadapan Allah. Takbir menjadi titik peralihan daripada dunia kepada hadrat ilahi, menuntut kehadiran hati, hudurul qalb, dan penyerahan total atau boleh dikenali sebagai taslim. Katakan Allahu Akbar ni tuan-tuan dan puan ya. Saya tengok dalam budaya orang Arab lah, saya pergi selalu negara Arab ni. Sebab dia ada asal dia, orang bahasa dia orang kan, budaya asal Islam ni daripada Arab. Allahu Akbar ni digunakan untuk apa-apa saja. Dia bukan setakat untuk tempat tertentu tak, dia guna. Contohnya kita tengok satu kemalangan, contohnya lah. Ada orang jatuh contohnya. Allahu Akbar. Dia ambil macam Allahu Akbar. Bukan Ustaz, bukan Jayu Haji. Dia ada pergi ada kat masjid ni, dia presentation tak ada. Contohnya kita kata Ada ni. Allahu Akbar ni tak digunakan untuk kalau dia tengok sesuatu benda yang indah. Allahu Akbar. Dan hati dia mana Allah lagi indah, lagi besar daripada apa yang dia lihat. Kalau lama tak jumpa pun Allahu Akbar, kalau lama tak jumpa Allahu Akbar juga. Jadi penggunaan Allahu Akbar ini terlalu meluas di negeri Arab. Dia bukan setakat apa nampak hantu syaitan ya Allahu Akbar. Ada. Semangat kita Allahu Akbar. Satu budaya lagi, saya nak cerita ni budaya asal orang sana sebab saya gaul ramai orang sana tadi saya faham tu. Patutnya dia nak suruh orang bertakbir. Dia akan bertakbir dulu untuk Allahu Akbar. Orang belakang berikut Allahu Akbar. Dia tak macam kita takbir Allahu Akbar. Itu salah budaya je lah, bukan salah. Kita tak kata apalah, cuma cara dia nak bertakbir itu, dia takbir dulu. Orang yang depan tu dia takbir Allahu Akbar. Orang belakang pun ikut sekali Allahu Akbar. Yang kita Melayu ni dia cari Melayu. Takbir. Jadi orang ikut belakang Allahu Akbar. Dia tak takbir pun. Jadi dia kena takbir juga. Itu budaya orang Arab lah. Sebab perkataan takbir ni juga, orang Melayu kita kadang skrin kan, skrin ni kecil kan. Lepas tu nak suruh ustaz yang present tu besarkan sikit skrin. Dia panggil takbir juga. Takbir. Bertakbir tu maksudnya saya inlas. Itu pun takbir juga. Inlas. Jadi kawan kita orang Melayu tu dia tak faham. Orang belakang kata takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Maksud takbir, apa ni takbir ni? Saya minta besarkan ni. Rupanya orang Arab tu maksud takbir tu ialah besarkan skrin. Dia dah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar tak habis.
itu betulan lah tu. Apa itu silingan saja insya-Allah ya. Baik, kita pergi kepada doa iftitah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa iftitah. Apa yang kita baca doa iftitah ya? Doa iftitah. Iftitah ni datang daripada perkataan saya tulis dulu iftitah ya. Iftitah. Ni dia macam ni. Iftah. Iftitah. Cuba tuan-tuan teka apa kata dasar dia? Kata root. Di dalam bahasa Arab ni dia ada root. Setiap perkataan dia ada root dia. Itu kelebihan bahasa Melayu, bahasa Arab lah. Dia tak ada bahasa Melayu, root. Bila kita tahu root dia, kita akan dapat kuasai dia punya vocabulary itu dengan mudah. Dia ada root dia. Lepas tu dia ada anak-anak dia. Kalau dapat kuasai mak dia tu, dapatlah kita ke mak dia. Itu yang penting kan. Sekarang apa root dia? Apa dia punya kata dasar dia? Dia tu kat mana? Siapa dapat? Oh, tepi ujung tu. Betul tu Wajib. Alhamdulillah. Syukran jazilan. Lagi? Ha. Fatahah ni apa? Dia panggil root. Ataupun asal kalimah dia panggil ya. Usul kalimah. Root. Daripada perkataan Fatahah ni lah keluar perkataan Fatihah. Surah Al-Fatihah yang kita baca Alhamdulillahirabbil alamin tu keluar daripada root Fatahah. Dikunci rumah. Yang bermasuk surah pembuka. Tidak, tu sini. Suratul Fatihah. Boleh cakap dengan ni sudah. Surah pembuka. Baik. Iftitah pembukaan. Sekejap Jadi surah Cik Ghazali tolong off microphone please. Okey, sekejap Surah jadi saya pun baru tahu juga ilmu pun saya baru tahu sebenarnya bahawa doa iftitah ni berlainan dengan mazhab-mazhab dalam Islam. Mazhab Syafi'i lain, mazhab Maliki lain. Ada mazhab tak baca pun ada juga. Rupanya dia berbeza-beza bacaan doa. Sebab Nabi SAW bila baca surah Al-Fatihah tu, dia tak baca satu doa saja. Dia baca, orang lain dengar, Nabi baca dia. Orang lain dengar, Nabi baca lain. Jadi masing-masing riwayat tu berbeza lah. Macam open gitu. Open itulah. Tapi open pun bukan kita baca satu barang, tapi yang dah ada yang Nabi sebut lah. Kalau mazhab lain bunyinya. Lain tu maksudnya doa lain terus. Subhanallah. Kadang-kadang saya nak hilang benda tu sebab menjadi rutin, jadi kita lalai kan. Saya guna doa-doa yang mazhab Hanafi pakai je. Allahu Akbar baca, tak ada salahnya, tak ada salah lah. Supaya nak keluar dari rutin tu. Kadang-kadang keluar juga. Ya. Fathi. Al-Fathi. Oh, macam katanya Al-Fathi tu. Macam ni tu lagi ya. Surah Al-Fath. Mana surah Al-Fathi? Surah Inna fatahna laka fathan mubina. Ya Allah Al-Fathi. Fathi maksudnya pembukaan. Mana pembukaan macam kemenangan. Kemenangan. Fathi maksudnya pembukaan yang bermaksud kemenangan. Sebab di dalam Islam, di dalam sejarah Islam, apabila orang Islam menguasai satu negara itu, dia panggil Al-Fatah. Sebab itulah apabila orang Islam menguasai Mekah, dipanggil Fathu Makkah. Maksudnya seseorangnya, orang Islam datang membuka negara itu untuk agama Islam. Jadi dia panggil pembukaan, dipanggil Al-Fatah. Sebab itu kerajaan Turki Osmaniyah dulu, bila dia berjaya membuka Istanbul, sultan dia tu diberi gelaran apa? Muhammad Al-Fatih. Kenal tak? Kalau dia perempuan, dia akan jadi Fatimah Al-Fatihah. Kalau perempuan lah, orang kena lelaki Muhammad Al-Fatih. Betul ni lah kan. Jadi dia punya fatah tu maksudnya kemenangan, pembukaan. Manakala orang Eropah, dia panggil penaklukan. Dia panggil colonize. Orang Eropah, bila dia buka dia di satu negara, dia panggil colonize. Orang Islam, dia buka negara, dia panggil fatah. Iaitu bagi jalan kepada Islam. Itu yang dimasukkan dengan Al-Fatah. Dapat tadi insyaAllah? InsyaAllah Al-Fatah tu. Baik, kita baca doa Al-Fatah.
Ahlan wa sahlan Ustaz Bukhari yang banyak membantu kita buat modul, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama insya-Allah. Saya kata tadi tu kalau dengar orang mazhab lain baca surah Al-Fatihah lain yang risau tu biasa tu. Lain bunyinya. Lain doa lain terus. Subhanallah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Kita sesama kita pun ada beza juga. Ada orang baca wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Betul wajib. Terima kasih banyak. Yang asal doa ni dia petik daripada doa Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Jadi Nabi Ibrahim kata wa ana awwalul muslimin, aku orang muslim yang pertama. Jadi apabila kita ambil straight daripada Al-Quran, dia akan jadi wa ana awwalul muslimin. Tapi kita ni bukan orang pertama Islam, ramai lagi orang Islam lah. Jadi kita pun ubah awalan ni kepada wa ana minal muslimin. Dan aku ini sebahagian daripada orang Islam. Aku ini dari kalangan orang Islam, bukan orang pertama Islam. Macam orang lain tak Islam pula jadinya. Jadi tetapi boleh kedua-dua tu boleh. Boleh kita ubah kepada minal muslimin, bukan nak ubah Quran, tapi niat kita buat doa. Buat doa, tak ada masalah. Jangan niat kita ubah ayat Quran, tapi kita jadikan Quran itu kita modify sikit jadi doa. Itu tidak jadi masalah. Macam kita doa kepada ibu bapa lah, dalam Quran kata Rabbighfirli wa liwalidayya. So imam baca Rabbighfirli wa liwalidayya. Makmum kata amin. Keretu punya imam. Baca untuk bapak dia tu. Jadi tak nak macam tu. Jadi Rabbighfir lana wa liwalidayna. Contohnya wa liwalidina. Tak apalah apa benda kan. Yang pentingnya ramai. Tak ada masalah insya-Allah tu. Yang pentingnya apa? Kita niat, kita modify untuk doa. Itu tak ada masalah. Tak ada masalah ya. Tapi ada setengah orang yang rigid sikit, dia tak nak ubah direct dari Quran. Ada juga pesan itu, ada juga yang ada juga orang yang kata wa ana awwalul muslimin, tak nak ubah. Ada juga orang macam tu. Dia tak nak ubah ayat Quran. Ambil straight. Tak ada masalah tu. Tak ada masalah insya-Allah ya. Jadi Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Baik. Mari kita perlahan insya-Allah pergi kepada sesuatu. Allahu akbaru kabira. Allah Maha besar dengan kebesaran yang besar. Allah. Apa maksud Allah Maha besar dengan kebesaran yang besar? Lepas ni kita bincang insya-Allah. Macam mana jadi Allahu akbaru kabira. Walhamdulillahi katsira. Segala alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Katsira, apa maksud katsira tu? Banyak. Katsira, banyak ya. Katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa subhana, Maha suci Allah lah. Bukratan, bukratan, ingat kita apa bukratan ni, bukrah. Yang bagi hujung tu tak apalah sebut bukratan. Tapi kalau orang Arab sebut bukrah. Bukrah ni maksudnya waktu pagi. Bukratan waktu pagi. Asila waktu petang. Insya-Allah. Kita baca perlahan dulu. Jadi bukratan pagi, asila petang. Wajjahtu
Wajah tu ni agaknya pernah dengar tak perkataan wajah? Ada kan? Wajah. Wajah. Wajah aku wajahkan. Maksudnya aku hadapkan lah. Sebab kita menghadap dengan wajah. Wajah tu aku hadapkan. Tu ni. Tu ni aku. Tu ni adalah aku. Tu aku. Ingat insyaAllah? Ingat tu? Tu itu aku. Aku. Tu aku. Sebab dia kata kita mesti ada nawaitu. Tu aku sebenarnya. Aku niat. Nawaitu maksudnya aku berniat. Wajah tu aku hadapkan. Khalaqtu aku ciptakan. InsyaAllah. Sallaitu aku telah solat. Tu maksudnya aku. Tu. Ini untuk perbuatan. Ya, ana. Tetapi kan kalau kita wajib belajar bahasa Arab lebih kan, ana tu hilang. Ana tu perkataan ana. Kita ingat ke bahasa Arab ni saya ana. Sebenarnya ana itu dia hanya wujud di dalam subjek predikat saja. Subjek predikat. Maksudnya dalam bentuk subjek predikat saja. Tapi di dalam perbuatan, di dalam ayat dia tak keluar ana. Dia keluar simbol saja. Kalau untuk perbuatan dia simbolkan dengan tu. Kalau untuk nak kata saya punya ditambahkan dengan ya, simbol. Tapi ana tu tak wujud. Ada dekat sini ana tu sebagai subjek dan predikat. Dipanggil mubtada dan khabar, subjek dan predikat saja. Tapi dalam bentuk realitinya tak jumpa ana. Jadi kita ingat ke bahasa Arab ni ana je. Bukan sebenarnya. Aku wajahkan. Rupa, wajah. Aku wajahkan, aku hadapkan. Sebenarnya maknanya aku arahkan. Arahkan wajah. Bermaksud wajah, aku arahkan wajahku maksudnya aku tumpukan. Aku fokuskan. Maknanya wajahku ni maksudnya aku fokuskan. Wajah itu maksudnya dia punya fokuskan. Tumpukan. Diterjemahkan sebagai kat sini apa tu tadi? Hadapnya? Hadapkan, ya. Sebenarnya dia punya maksudnya tumpukan. Yang dekat sini baru wajahku. Ini wajahku. Yang ini aku dekat sini adalah tu. Aku dekat sini adalah ya. Dia sebenarnya boleh mati sebenarnya. Wajah tu wajhi. Ya ni adalah aku. Tu pun aku. Tapi tu mana ana ni? Ana tu hanya disimbolkan saja. Dia tidak ada. Itulah orang baca bahasa Arab tu sampai sudah tak ada pandai tu. Sebab saya saja, saya tu ana, yang kita tahu ni ana, tapi di dalam ayat tu dia wujud dalam bentuk berbeza. Tu pun ana, ya pun ana. Bezanya adalah tu ni untuk perbuatan. Untuk perbuatan dia guna tu. Kalau untuk nama nak kata buku saya. Kalau buku saya, kitab, ya. Kitab buku kan. Nak kata buku saya kitabi. Nama ya hujung. Kitabi. Kalau wajah wajhul. Wajah saya wajhi. Tengok tu? Ya tu kan? Ya itu. Wajahku. Tapi kalau kita kata aku hadapkan, aku tumpukan perbuatan, kena letak tu. Wajah tu. Perbuatan. Perbuatan fa'il. Jadi wajah tu. Aku hadapkan. Mana aku ni tu. Wajhi tu mukaku. Wajah tu wajhi lillahi. Tapi dekat sini kita tak baca wajhi, kita baca wajh. Iya, tak ada masalah lah tu. Yang penting dia ya tu. Yang pentingnya adalah ya.
Ya tu maksudnya saya. Jadi wajhatu wajhiya, aku hadapkan mukaku. Li ini maksudnya bagi. Allazi maksudnya yang. Bagi yang. Bagi tu li. Sebab tu usalli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Li tu maksudnya untuk, kerana, bagi. Allazi patah balik ke belakang. Iya. Akbar maksudnya paling besar. Kabira besar. Besar juga. Lepas ni kita belajar. Ada saya pegang bawah ni. Hari ni orang yang buat video ni dia tegangkan lepas ni, insyaAllah. Beza di antara akbar dengan kabira. Kita lepas ni, insyaAllah. Tu wajib. Okey, baik. Li ni maksudnya li maksudnya untuk allazi yang. Allazi. Ada kata allazi tu? Allazi maksudnya yang. Atau bahasa Inggeris dipanggil who. Yang. Sebab itulah orang kata orang Melayu kita dipanggil solat ni panggil apa? Sembah. Maknanya sembah yang esa agaknya. Sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang esa. Itu agak kita kan. Wallahu a'lam. Ada orang kata yang tu nama Tuhan. Nenek moyang. Sembah nenek moyang. Sembahyang. Sebab orang Terengganu, orang Batu Timur dipanggil nama moyang ni panggil yang. Yang ada kat rumah. Bila sembahyang kan sembah nenek moyang. Jadi sebab tu lah orang kata jangan guna sembahyang, guna solat. Tu lebih lembab lah. Tapi kalau kita nak guna sembahyang juga boleh. Sembahyang esa. Yang dengan makna allazi. Selamat, alhamdulillah. keluar daripada khilaf. Okey, allazi bagi yang fatara. Sebut fatara insya-Allah. Fatara maksudnya mencipta. Fatara ni kita bahasa Melayu pun ada, iaitu kita dengar perkataan ni. Fitrah. Itu sebutannya fitrah. Fitrah. Apa maksud fitrah? Fitrah maknanya dia ada kaitan dengan ciptaan. Maknanya fitrah itu maksudnya ciptaan asal. Sebab di dalam hadis Nabi, kullu mauludin, setiap yang lahir itu yuladu 'alal fitrah, dilahir di atas fitrah. Fitrah itu adalah original penciptaan, yang mula-mula pencipta. Jadi kalau fatara ni yang mencipta mula-mula, yang orang mula-mula cipta tu dia panggil fatara. Dia panggil fatara, yang mula-mula cipta tu. Jadi kalau kita kata budak itu lahir dalam keadaan fitrah, maksudnya apa? Maksudnya dalam ciptaan asal. Saya nak cerita tentang fitrah ni kan senang gini lah. Kita beli telefon kan. Kita dah pakai lama telefon tu, tiba-tiba dia jam. Biasanya pergi ke kedai, dia reset balik. Dia panggil reset to default. Benar tak? Reset to default. Default tu maksudnya original, daripada kilang tu. Dipanggil factory reset ataupun reset asal. Jadi apabila dia reset default tu, telefon dia laju balik dah. Maksudnya ciptaan asal. Jadi manusia ini asalnya adalah beriman kepada Tuhan. Nah, begitulah ceritanya tu. Allah dipanggil kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ciptaan asal. Tak apa, insya-Allah ya. Jelas tu. Jadi aku hadapkan wajahku kepada yang mencipta, yang mula-mula mencipta tadi, yang mula-mula mencipta apa? Samawat maksudnya langit, al-ard bumi. Nampak banyak kita bahasa Arab ini insya-Allah. Al-ard bumi. Ar ini adalah perkataan Arab yang bahasa Inggeris panggil, ambil apa? Cuba bahasa Inggeris apa?
E-A-R-T-H. Earth. Earth ni adalah dia panggil corrupted version Arabic word daripada al-ard. Daripada al-ard tu keluarnya earth. Sebab orang putih dipelak. Nak sebut al-ard tak boleh sebut. Jadi akhirnya jadi earth. Asalnya ialah earth. Earth. E-R itu ialah R-T-H ni ialah tak. Itu asal bahasa tu kan. Ya, al-ard. Jadi itu adalah bumi. As-samawat, langit. Al-ard, bumi. Hanifan ini maknanya lurus. Betul, tegak. Hanif. Muslimah, dalam keadaan lurus, dalam keadaan menyerah diri. Muslimah itu maknanya menyerah diri. Wa ma dan ma ini maknanya bukan, dipanggil nafi. Sebenarnya ma di dalam bahasa Arab ni dia bukan setakat makna nafi, dia juga maknanya apa. Nak tanya orang masmuka, ma rabbuka. Soalan kita insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala bagi kemudahan untuk menjawab soalan ma rabbuka, ma kitabuka, ma dinuka. Ma ni maknanya apa? Ma juga maknanya nafi. Ma maknanya tidak. Ma nafi maksudnya. Macam mana kita nak beza ma nafi dengan ma tidak dengan ni ma tanya tu masmuka kan? Beza gini. Kalau ma tidak, kalau tidak la. La tu maknanya kalau disebut la ni orang faham betul. Tapi kalau disebut ma orang tak faham. Jadi kalau nak nafi guna la. Ma digunakan untuk kalau dalam ayat. Dah ada ayat. Ma ana minal musyrikin, maknanya tidak aku di kalangan orang musyrikin. Ma ana minal musyrikin. Ma itu untuk menafikan ayat, menafikan kenyataan. Contohnya kita kata, orang tu kata ana min Malaysia, saya dari Malaysia. Cuba nafikan. Ma ana min Malaysia. Berma je. Ma tu nafikan. Tapi syaratnya mesti ada ayat. Dia guna la ana min Malaysia. Salah. Tak ada pakai. Tapi kalau la boleh pakai. Tak ada ayat pun boleh pakai. Boleh pakai. Kata awak ni Muhammad ke? La. La tu maksudnya taklah. Awak ni orang Malaysia tu? La. Boleh pakai. Tapi kena guna ma, dia kena ada ayat. Ana min Malaysia. Nak kata tidak? Ma ana Malaysia. Ma, berma. Ma lagi best daripada la. Ma. Awak dah makan ke? Akalta? Ma akaltu. Guna ma. Ma digunakan saya meluas dalam Al-Quran. Tapi mesti ada ayat. Tapi la, dia boleh duduk sendiri. La, Okey, baik. Jadi wama dan bukan ana aku. Ada jumpa anda sekali lagi. Alhamdulillah ada jumpa anda sekali lagi. Ada jumpa anda sekali lagi. Alhamdulillah. Seronok juga anda ni. Sebenarnya jangan jumpa anda ni. Ana dan bukanlah ana aku minal musyrikin, dari kalangan orang yang mensyirikkan Allah. Inna salati, tengok tu saya ni, sesungguhnya solatku, mana akunya ya. Tengok tu tadi ada ana kan, sebab itulah saya kata ana ni subjek predikat saja. Ana muslim, ana min Malaysia, ma ana minal musyrikin. Ma, ana tu dia subjek predikat saja. Tapi kalau masuk ke dalam perkataan, dalam ayat, ana tu tidak wujud lagi dah. Okey, jadi solatku, mana kunya? Ya. Inna solatku.
Nusuki, tengok tu. Nusuki ibadat ku. Mana kunya? Nusuki. Solat tu kita tahu dah, tapi nusuk tu macam mana nak faham kata nusuk dia? Nusuk ni dia punya kata akar dia apa? Nun, sin, cuba nun, sin, kaf. Nun, sin, kaf. Kalau sesiapa yang pernah pergi haji, dia ibadat haji tu dia panggil apa? Manasikul hajj. Manasik al-hajj. Manasik. Dipanggil manasik. Pernah dengar kata manasik tadi? Pernah dengar tak? Manasik. Pernah dengar Saya ingat ada app orang pergi haji kan, dia panggil apa? Manasik. App untuk orang pergi haji. Ada app ni sekarang. App tu nama apa ni? Manasik Manasik tu maksudnya ibadat lah. Ibadat haji. Manasik ni ibadat lah. Maknanya panduan ibadat ke manasik kan. Allah yarham. Baru ni ada meninggal seorang sastrawan negara, nama dia Manasikan. Dengar tak? Manasikan. Ada nama tu mungkin dalam Al-Quran Wa arina manasikan tu mana ibadat kami. Manasik. Ingat insya-Allah tu daripada perkataan nusuk ni keluar perkataan mana? Manasik. Jadi solat aku, ibadat aku, manasik ni lebih kepada ibadat yang lain daripada solat. Manasik ini ataupun nusuk ini lebih kepada ibadat macam korban, macam haji, dipanggil manasik. Kalau solat, khas solat. InsyaAllah. Mahya ni datang daripada perkataan haya. Ada perkataan haya? Bahasa Melayu ambil ni. Haya. Apa maksud haya? Hidup. Hidup. Haya. Habis tu dia masukkan mim. Mim itu. Apa maksud mim dalam bahasa Arab? Masuk mim bahasa Arab. Siapa tahu kalian mim bahasa Arab? Mim dalam bahasa Arab ni dia ada dua makna. Satu maknanya tempat, satu maknanya masa. Pernah dengar tak? Mim tu makna tempat, mim maknanya masa. Contoh di masjid, kita ada mim kan? Masjid. Dengar kata masjid? Masjid. Masjid. Tengok Masjid. Masjid ini daripada perkataan apa? Sajadah. Maksudnya sujud. Kalau masjid maksudnya tempat sujud. Ataupun maknanya juga masa sujud. Mim ini dia memberi makna tempat dan masa. Itu teori Einstein kan. Dia punya teori masa dan tempat. Semua benda dia ada masa dan tempat. Dia panggil teori apa tu lagi, saya tak ingat tu. Teori dia panggil nisbiyah. Tak ingat tak apa. Masa dan tempat. Jadi kalau masjid maksudnya apa? Masjid tempat sujud. Ataupun boleh juga mana masa sujud masjid tu. Sebab dalam Quran dia kata apa? Ambillah hiasan, pakailah pakaian yang indah ketika kamu berada ketika masjid. Maksudnya ketika solat ataupun di tempat solat. Itu. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai indah-indah ketika kamu masjid. Maksudnya kamu ketika berada di tempat sujud ataupun masa kamu sujud. Itu masjid. Jadi perkataan mim ini daripada perkataan haya, hidup. Mahya maksudnya apa? Masa hidup. Mim itu maknanya masa hidup ataupun tempat hidup. Ataupun satu makna lagi, mim itu kehidupan. Dia masuk masdar. Dipanggil masdar mim. Tapi itu kamu dengar orang belajar bahasa Arab yang tahu itu. Jadi kalau kita kata inna solati, solatku,
wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya. Maksud mahya tu masa hidupku, tempat hidupku, kehidupanku. Oh, ada tiga-tiga makna tu sekali. Maksudnya bukan maknanya hidupku saja, bukan. Masa hidupku, tempat hidupku, kehidupanku, tiga makna. Inna solati wa mahyaya tu, wa mamati pula. Mamati sama juga daripada perkataan maut. Apa maksud maut? Mati. Tapi kalau nak kata tempat matiku, mamat. Mim ini, mim yang pertama tu maksudnya tempat. Mim juga maknanya masa. Mim juga maksudnya nama terbitan, kematian, terbitan, iaitu kematian. Jadi kita terjemah inna solatnya wa mahyaya wa mamati, bukan cakap matiku, masa matiku, tempat matiku dan kematianku. Semuanya apa? Lillahi Rabbil Alamin. Milik Allah, kerana Allah Tuhan sekalian alam. Jadi ambil kat situ. La syarika lahu. Ni la. Dah jumpa la lagi sekali, insya-Allah. La. Apa maksud la tu? La tiada, la nafi. Sama dengan ma tadi. Sama dengan ma tadi kan? La syarik. Syarik sekutu. Syarik sekutu. Ini bahasa Melayu ambil ini perkataan syarik ni, iaitu pernah dengar tak perkataan ni? Cuba sebut syarikat. Ni syarikat ni. Daripada syarikat. Daripada perkataan syarik itulah keluar perkataan syarikat. Apa maksud syarikat? Company. Dia kena tubuh company kena dua orang. Syarat untuk tubuh company dua orang. Kalau seorang bukan company tu, itu enterprise. Enterprise orang dia je boleh company. Kalau nak ada company mesti dua orang. Jadi kalau la syarika lahu, dia tidak ada company. Maksudnya tidak ada yang join dia. Maksudnya la syarika lahu. Ya? Enterprise lah kalau seorang dia. Dia panggil pemilik tunggal. Tapi kalau nak kata syarikat, dia kena dua dah ke atas kan? Syarat SSM katanya. Itu orang belajar syarikat. Okey, jadi Tuhan tidak ada syarikat. Maknanya tidak ada company. La syarika lahu. Okey, dapat tu syarikat tu? La syarika lahu. Tidak ada yang sekutu dengan dia. Lahu ni baginya. Wa bizalika bizalika ni ada tiga perkataan. Cuba kita pecahkan. Wa dan bi sebab, zalika itu. So ada tiga perkataan tu. Nampak macam satu kan? Tiga. Yang pertama wa dan. Depan dekat dan bi dengan sebab, zalika itu. So tiga perkataan. Wa bidzalika, dan sebab itu, dan dengan itu. Wa bidzalika umirtu. Tengok tu, apa maksud tu depan tu? Ingat balik tu itu aku. Umirtu, aku diperintahkan. Umirtu. Sebutnya ialah umirtu, aku diperintahkan. Umirtu, aku diperintahkan. Daripada perkataan amar. Pernah dengar perkataan amar? Amar ma'ruf, suruh buat baik, amar. Aku diperintahkan. Mana akunya? Akunya adalah perkataan tu. Wa bidzalika umirtu, dengan ini aku diperintahkan. Wa tu maksudnya apa? Wa ni maknanya dan
Ana, jumpa sekali lagi ana ini kita ni, insya-Allah, alhamdulillah. Seronok kalau jumpa ana ni. Sebab jarang dia jumpa ana, aku. Wa ana. Dan aku. Wa ana. Dan aku. Wa ana dan aku awwalu, orang pertama muslimin, orang yang menyerah diri. Muslim tu maknanya menyerah diri. Muslimin. Wa ana awwalul muslimin. Dan ada setengah orang ditukar awal dengan min. Minal. Wa ana minal muslimin. Jelas insya-Allah hari ni. Jelas dengan bacaan Al-Fatihah ni, kita insya-Allah akan menambahkan khusyukan kita setelah kita dapat faham makna-makna sikit-sikit tu. Baik, kita bagi sentuhan bahasa sikitlah, ya. Ini saya dah terang sikit tadi kan. Ya ini dhamir, nama dia dhamir mutakallimin. Ya Allah, ini nama istilah pula ni. Dhamir ni maknanya ganti nama. Mutakallimin maksudnya orang bercakap. Jadi kalau dhamir mutakallim, ya, dhamir orang bercakap. Maksudnya saya bercakap tu, saya maknanya dhamir mutakallimin namanya. Dhamir orang bercakap, iaitu ya. Dhamir mutakallim ganti nama kepunyaan, iaitu ku. Dalam istilah yang panggil possessive noun, insya-Allah. Ia adalah huruf ya mati yang didapati pada akhir kata nama, seperti dalam contoh berikut. Contohnya semuanya bermaksud ya kan? Sudah terang tadi tu. Solati. Ya ni maksudnya apa ya ni? Wajhi. Maksudnya wajahku. Nusuki. Ibadatku. Mahyaya. Hidupku. Mamati. Matiku. Mamati. Jadi ya inilah memberi makna aku. Ada hamba Allah tanya saya balik kampung, kau kata Terengganu. Nama bapak saya Mamat, dia kata. Mamat. Jadi Mamat ni maksudnya Mamat kan? Mamat. Mati ke tak? Bukan sebenarnya. Ma ni yang pertama ni, ma ni nafi. Ma nafi kan? Mati pun mati, mata. Cuba terjemah. Ma maksudnya tak mati. Bukan tak mati. Kalau dia kata mama, mati lah. Jadi kalau nak kata nama makna mamak mati kan, tak apa, kita ubah sikit. Mama. Ya, itu maksudnya insya-Allah tak mati. Mamak. Jadi dia risau nama mamak tu mati. Sebab daripada mana tahu mati tu? Sebab inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Waktu mamak tu dia tengok mana mati, ya Allah. Bukan maksudnya ma maksudnya tak. Ma maksudnya mati. Jadi ma tak mati, insya-Allah. Sebab nama orang Pantai Timur dia pelik-pelik sikit, muda. Nama dia apa? Nama muda. Padahal kawan tu dah tua, dah 70-80 dah muda lagi. Ya Allah, nak pergi mana muda tu? Muda nama dia. Dah tua dah. Ya doa lah dia supaya sentiasa muda. Yang ini pula ni sentiasa hidup, insya-Allah. Itu yang menjadi persoalan. Sebab orang Melayu kita ni dia sangat suka ambil nama daripada Al-Quran. Kadang-kadang tu dia tak tahu makna pun. Dia sedap bunyi tu dia ambil, tak nama anak dia. Itu budaya orang Melayu kita, sebab kita terlampau menyanjungi Al-Quran sampai tahap apa pun nama dalam Quran itu ambil letak kat anak. Itu budaya orang Melayu ni, dia apa nama ni, terlalu sayang pada Quran itu sebenarnya. Bila baca Quran, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ambil mamak letak kat anak dia. Itulah timbulnya mamak tu. Wallahu alam. Okey, baik. Jadi
mamati lillahi rabbil. Jadi semua ya di hujung ni apa maksudnya? Ya ni maksudnya aku, hidupku, matiku, ibadatku, ku semua ya tu. Sama bahasa Inggeris dengan my itu ya hujung kan. Baik, domain mutakallim iaitu tu ni pula. Tu ni pula yang saya sebut tadi kan, tu tadi tu. Tu itu adalah ganti nama bagi fi'il madhi. Disebut sekali insya-Allah, fi'il madhi. Apa maksud fi'il madhi? Satu hal pula nak kena wajib. Fi'il madhi maksudnya perbuatan yang sudah berlalu. Fi'il madhi, perbuatan yang sudah berlalu dipanggil fi'il madhi, past tense. Untuk pengetahuan kita tuan-tuan, bahasa Arab ni dia ada macam bahasa Inggeris juga. Dia ada past tense, ada present tense. Untuk past tense, saya ni adalah tu. Ya, insya-Allah. Baik. Jadi imbuhan tu itu macam kita kata nawaitu sauma ghadin. Mana sayanya? Tengok terjemahannya, aku puasa besok hari. Mana aku ni? Tu. Nawaitu. Jadi tu aku ya. Ia adalah imbuhan tu yang didapati pada akhir kata kerja seperti berikut. Membawa makna aku. Contohnya, wajah tu bermaksud aku telah hadapkan wajahku. Wajah tu. Okey, ada satu perkataan lagi, iaitu perkataan bukrah. Kalau kita belajar perkataan bukrah, insya-Allah sebut sekali bukratan. Tapi kalau bahasa Arab ni kalau cakap dia tak ada bagi, sebut bukrah aja. Sebut sekali insya-Allah, bukrah. 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 Sesiapa yang pergi negara Arab, kalau pergi dekat pejabat dia, pejabat ke urusan dia orang lah. Dia orang ni bukan malas, kadang-kadang dia sibuk apa ni, malah layan dia kata ta'ala bukrah. Ta'ala bukrah. Apa maksud ta'ala bukrah? Ta'ala bukrah. Maksudnya mari, bukan pagi, maksudnya besok. Dia maksudnya bukrah yang orang Arab tu maksudnya besok pagi. Dia malas dah nak tutup jabat kan. Kita tengok batu-batu tutup dah. Ta'ala bukrah. Bukrah tu maksudnya bukan pagi, esok lah. Esok pagi lah, esok pagi. Datang masuk pagi awal sikit. Ta'ala. Sampai tahap kawan saya yang belajar dekat Mesir 5 tahun lah. Dia kata orang Arab ni, di satu di komen ya, orang Arab ni, di budaya dia IBM. Kalau janji dia IBM. Kita janji orang Arab ni berjanji IBM. Tanya dia IBM tu apa? Ingat ke International Business Machine yang dia dudukkan bisnes kan, ada Microsoft Word apa benda ke dekat IBM ni komputer. Rupanya I ni insya-Allah I tu insya-Allah. Ba ni bukrah. Mim ni ma'alish. Apa maksud ma tadi? Tak. Tidak. Tak apalah, belajar bahasa kampung sikit. Alish ni maksudnya tak mengapa. Ma'alish. Jadi insya-Allah bukrah ma'alish. Maksudnya insya-Allah esok tak apa. Esok. Jadi budaya dia pergi kata insya-Allah bukrah ma'alish. Insya-Allah bukrah ma'alish. Lepas tu dia orang berkomen, janji dia orang ni IBM. Insya-Allah bukrah ma'alish. Saja saya nak tanam perkataan bukrah tu. Maksudnya esok pagi. InsyaAllah. Saja lah tu InsyaAllah bukrah ma'alish. Jadi bukrah. Bukrah dia maksudnya pagi. Dia panggil zarfu zaman. Ataupun perkataan yang melibatkan masa. Zaman ni masa. Asila pun maknanya zarf zaman, maknanya perkataan yang melibatkan masa. Yang dikatakan yang ni bukrah ni waktu pagi dan waktu petang. Okey, baik, insya-Allah. Bukrah. Perkataan yang memberikan makna waktu biasanya menggunakan alif lam dan berakhir dengan baris tanwin atas fathah. Fathah tersebut memberi makna pada. Ini
Yang bahagian atas ni maksudnya pada. Pada besok, pada pagi dan pada petang. Tak apalah tu, detail sangat tu insya-Allah. Kita ingat dulu. Bukrah dengan asil. Bukrah besok, pagi, asil maksudnya petang. Baik. Satu lagi ialah bentuk penegasan yang Tuhan tanya tadi. Tuhan tanya tadi, Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Yang dekat sini tadi, kabira ni dengan katsira. Kabira dengan katsira. Kabira maksudnya besar, ya. Besar. Kalau katsira maknanya banyak. Banyak. Kabira besar, katsira banyak. Dia panggil penegasan. Penegasan dia panggil, atau dikenali sebagai taukid. Saya tulis sikit bahasa Arabnya, taukid. Taukid. Tulis sikit. Taukid. Taukid. Ta, waw, kaf, ya, dal. Taukid. Baik. Penegasan ini adalah masdar. Apa maksud masdar? Kata terbitan. Kata terbitan, ya. Ini detail sikit apa insya-Allah. Tuan-tuan faham, cuba faham. Kalau tak faham apa, kita ulang lagi insya-Allah akan datang, ya. Kita ulang lagi. Baik. Dia maksud penegasan, ya. Baik. Jadi dekat mana tadi tu? Jadi penegasan macam mana tu? Di dalam bahasa Arab terdapat pelbagai bentuk perkataan atau frasa yang memberikan makna penegasan. Ini penegasan. Atau disebut dalam bahasa Arab sebagai taukid. Antaranya ialah lafaz Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini penegasan, ya. Baik. Di dalam lafaz ini ada sifat penegasan. Macam mana sifat penegasan ni macam ni? Asalnya ialah, yang biasa yang kita dengar ialah Allahu Akbar. Ini biasa kita dengar, kan? Allahu Akbar, takbir tadi tu, Allahu Akbar. Bila kita susun Allahu Akbar kabira, timbul kabira dekat sini. Ini dia panggil Allah. Banyak perkataan kita nak beritahu ni. Dia panggil, ada masdar dekat sini. Maksudnya asalnya ialah Allahu Akbar. Asalnya adalah Allahu Akbar kibaran kabira. Akhirnya dibuang kibaran ini, jadi Allahu Akbar kabira. Jadi kabira ni adalah nak menegaskan ataupun nak menguatkan perkataan akbar itu. Nak menguatkan perkataan akbar itu. Jadi kalau nak terjemah Melayunya, dia akan jadi Allah Maha Besar dengan kebesaran yang besar. Begitu. Allah Maha Besar dengan kebesaran yang cukup besar. Itu maksudnya Allahu Akbar kabira. Itu maksudnya penegasan. Maknanya Allah itu Maha Besar dengan kebesaran yang sangat besar. Maknanya kita menguatkan lagi perkataan besar. Itu yang dimaksudkan dengan maksud tersirat ataupun subtu asal. Allahu Akbar kibaran kabira. Akhirnya dia buang perkataan kibaran, digugurkan Allahu Akbar kabira untuk ringkaskan. Allahu Akbar kabira. InsyaAllah. Okay, baik. Yang seterusnya pula Alhamdulillah pula. Alhamdulillah. Alhamdu bermaksud, masuk apa tu alhamdu? Pujian. Jadi nak kata kepujian untuk Allah, Alhamdulillah. Pujian untuk Allah. Kalau kita kata nak kuatkan pujian itu, nak kata banyak pujian itu, Alhamdulillahi katsira. Alhamdulillahi katsira. Contohnya kita kata asalnya adalah Alhamdulillahi hamdan. Hamdan ini namanya masdar. Kata terbitan. Alhamdulillahi hamdan katsira. Akhirnya digugurkan hamdan ini cukup dengan katsira saja. Jadi Alhamdulillahi katsira.
Maknanya terjemahannya, segala puji milik Allah dengan pujian yang banyak-banyak. Segala puji milik Allah dengan pujian yang banyak-banyak. Sebab itulah dia panggil ini kasira ni dengan kabira ni dia panggil penegasan. Ya, maksudnya nak nampakkan dia punya banyak penegasan. Macam kita kata juga, kalau orang ucap terima kasih kat kita kata apa bahasa Arab? Nak ucap terima kasih. Nak ucap terima kasih. Betul lagi? Terima kasih. Terima kasih dalam bahasa Arab. Thank you. Syukran. 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 Syukran, terima kasih kan? Kalau bagi apa-apa, syukran. 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 Kalau kita nak kuatkan terima kasih tu, syukran katsira. Syukran katsira. Katsira ini namanya penegasan. Maknanya syukran katsira tu maksudnya terima kasih yang tak terhingga banyak. Syukran katsira. Ataupun disebut juga sebagai syukran Ialah ada satu lagi penegasan lain. Syukran jazila. Pernah tak perkataan jazila? Syukran jazila. Jazila ni nama dia penegasan. Penegasan. Macam syukran katsira. Macam alhamdulillahi katsira. Macam Allahu akbaru kabira. Dia adalah penegasan. Syukran katsira, syukran jazilan. Dia nama dia penegasan ataupun dikenali sebagai taukid. Taukid. Taukid ini dia adalah nak menegaskan bahawa perbuatan kita tu banyak. Allahu akbar kabira. Penegasan kepada kabira. Allah Maha Besar, kebesaran yang amat besar. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah itu pujian yang banyak-banyak. Syukran katsira, terima kasih banyak-banyak. Syukran jazila, terima kasih tidak terhingga banyak. Kalau katsira ni banyak, jazila ni tak terhingga banyak. Syukran katsira, syukran jazila. Okey, boleh tu? Sebab tu orang kata jazakallahu khairan. Pernah dengar tak? Jazakallahu khairan. Pernah dengar kata jazakallahu khairan? Sekarang ni dah moden dah. JZZ. Kawan saya bagi dia JZZ. Apa benda JZZ ni? Ya, kan lagu muzik jazz ke apa benda ke? Rupanya jazakallahu khairan. Jazakallah. Asalnya jazakallahu khairan. Maksudnya Allah berikan engkau balasan baik. Allah berikan balasan baik. Lepas tu jazakallahu khairan katsira. Katsira ini jazakallahu khairan katsira. Katsira ini adalah penegasan kepada balasan itu. Balasan itu. Maknanya Allah berikan engkau kebaikan, Allah Ta'ala balas engkau kebaikan dengan balasan yang banyak. Jadi katsira ini dia adalah penegasan kepada jaza. Allahu akbaru kabira. Kabira itu penegasan kepada akbar. Alhamdulillahi katsira. Katsira itu penegasan kepada alhamdulillah. Adalah tu insya-Allah tu. Itulah cerita kita hari ini. Jadi insya-Allah dari segi penghayatan dan tadabbur tu, boleh baca sendiri nanti lah insya-Allah ya. Dan nota tu boleh baca sendiri dah tu. Boleh baca sendiri dah. Dan ini sebagai kerja rumah dah ni kononnya, kerja rumah dibaca sendiri ni. Baca sendiri ni. Tauhid, orientasi tauhid menyeluruh di dalam kehidupan. Apa maksud la syarikalah? Apa maksud inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati? Apa maksud wajjahtu wajhi itu? Dan insya-Allah bila dipanjangkan umur, kalau dipanjangkan umur, kita jumpa minggu depan. Kita mula dengan surah Al-Fatihah insya-Allah.